Siapa yang ada gold bar 100 gram dalam masa 5 tahun, simpanan anda akan bernilai sekitar RM70,000. Jadi bagi ingin yang melangsaikan hutang hartanah atau ingin mengukuhkan simpanan persaraan, anda boleh target untuk dapatkan gold bar 100 gram. Bagaimana cara nak dapatkan gold bar ni? Kaedah pertama, jika anda sudah ada simpanan atau wang tunai untuk buat belian terus, anda boleh terus buat belian gold bar ini dengan harganya sekarang sekitar RM47,000. Dengan kenaikan harga emas sekitar 10% tahun, nilai simpanan anda akan meningkat sehingga RM70,000 dalam masa 5 tahun. Kaedah kedua, anda boleh menabung gram emas di akaun emas gap atau Gold Accumulation Program. Anda boleh menabung sebanyak RM1,000 sebulan. Cukup 5 tahun, simpanan dalam akaun gap anda akan mencecah 100 gram emas. Anda boleh keluarkan emas ini untuk anda simpan sendiri atau anda boleh jual untuk dapatkan wang tunai untuk matlamat kewangan anda. Bukan sahaja anda pastikan duit dalam simpanan anda tidak bocor, malah apabila menyimpan dalam bentuk emas, simpanan anda tidak jatuh nilai akibat kejatuhan nilai mata wang dan inflasi. Bagi yang berminat untuk membuat belian emas public gold, sama ada belian gold bar secara terus atau menabung di akaun emas gap, anda boleh rujuk pin video saya untuk langkah-langkah pendaftaran akaun public gold. Dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.